Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz. Allah, Ustaz. Lama kita tak jumpa, Ustaz. Last yang kita jumpa Ustaz dekat excursion. Saya pergi excursion zoo tu. Ada kita panggil binatang lah. Ustaz ingat kan? Yalah, betul. Daripada ke mana ni? Saya nak tanya pegawai masjid ni. Nak tanya sama ada kalau saya nak buat ibadah korban lah. Boleh tak saya tengok pelaksanaan korban tu? Ada Ustaz? Ada? Di Singapura, dia certain masjid yang boleh. Oh, tak semua masjid. Semua masjid yang boleh buat ibadah korban atau pelaksananya. Dan hari ni pun memang kita tak nampak kambing ke apa sebab bukan harinya untuk kita sembelih kambing. Bilakah boleh kita buat ibadah korban nanti? Adalah hari-hari yang tertentu. Hari ini tak boleh lah Ustaz. Boleh, hari ni pun tak ada kambing. Syarat-syarat tu macam mana Ustaz? Hari apa yang sepatutnya kita kena buat korban ni Ustaz? Okey, contohnya hari raya Idul Adha jatuh pada 10 Zulhijjah. Betul. Hari itulah barulah boleh kita buat ibadah korban dan juga mesti lepas sembahyang. Jangan sebelum sembahyang. Tak kira Ustaz Tak kira, kalau sebelum sembahyang dipanggil penyembelihan biasa saja. Oh. Kalau lepas sembahyang baru kita boleh buat ibadah korban. Itulah baru sah kita punya penyembelihan ibadah korban tersebut. Kambing pula kita buat penyembelihan ni bukan satu hari, tapi dia boleh digalakkan untuk lakukan 3 hari. Hari dipanggil hari tasyrik. Okey. Seperti 11, 12 dan juga 13. Ini 3 hari pun boleh kita lakukan ibadah korban. Oh, boleh. Boleh, tak ada masalah. Kalau mungkin tak cukup satu hari atau nak tambah lagi ke nak on lagi kan korban, boleh dilakukan pada hari-hari tasyrik tersebut. Kambing ataupun binatang korban ni mesti 4 kaki. 4 kaki. Contoh seperti contoh kambing. Unta, lembu. Itik dengan apa dia panggil tu? Ayam. Ayam tak boleh. Ayam. Itu 2 kaki. Ustaz lupa kur-kur tu punya nama Ustaz. Ayam. Lupa bunyi kuku. Ostrich pun tak boleh. Ostrich pun tak boleh pasal 2. Dia mesti 4. Faham. Yang selalunya yang masyhur kambing, lembu, unta. Baik. Yang untuk kita lakukan ibadah korban. Usia dia pula, umur kambing pun kita kena tahu juga. dia tak boleh cukup umur. Dia tak boleh bawah umur. Kena tunjuk IC kambing ni. Tunjuk IC itu salah. Dia mesti atas umur. Umur. Apakah syarat dia? Mesti dalam lingkungan paling standard 2 tahun ke atas. Yang penting dia bukan bawah ataupun 1 bulan, 2 bulan ataupun bawah 1 tahun. Tak, dia galakkan untuk buat ibadah korban untuk binatang yang berumur sedemikian. Yang belum balil tak boleh lah Ustaz. Dia mesti balil yang lagi matang. Gigi dia bersih ataupun ada gigi, baru kita buat penyembelihan kepada binatang tersebut. Gigi pun dia cek Ustaz. Cici, kalau dia cek dia buka, dia cek ada belum lagi keluar ke dah keluar? Oh, dah keluar. Oh, faham. Ada yang very betul-betul menghala kepada kesempurnaan binatang tersebut. Okey Ustaz, sekarang saya nak tahu Ustaz ada tak mana-mana members ke asatiza ke yang ada buat korban macam ni? Tak payah jauh-jauh, saya ada. Ustaz ada. Daripada Al-Hilal Ummah Services akan buat ibadah korban dan juga akikah. Nanti saya akan kasih link ataupun kontak number. Boleh saja pilih nak buat dekat mana. Dekat Cambodia, dekat Indonesia, dekat tempat-tempat yang lain ada juga. Jadi kita akan berikan kepada anda pilih mana nak buat ibadah korban. Terbaik Ustaz. Ustaz macam ni. Masyuk Masyuk.